Sisi gelap penyakit perut nyawa nombor 1 di Malaysia. Pneumonia. Selama 20 tahun, kita ingat sakit jantung adalah juara paling bahaya dalam negara kita. Tapi, korang tahu tak, pada tahun 2023, jarah kesihatan kita sebenarnya dah berubah. Data rasmi kerajaan menunjukkan satu musuh baru yang dah naik tahta. Pneumonia. Atau radang paru-paru kini disahkan sebagai punca utama kematian. Rekod mencatatkan lebih 18,000 kematian dalam setahun, memotong rekod kematian akibat sakit jantung. Tapi yang paling menakutkan, penyakit ini digelar sebagai silent killer yang bermaksud diam-diam mematikan. Terutamanya pada mak ayah kita, penyakit ini datang tanpa amaran. Tak ada demam panas, tak ada batuk teruk, tanda dia memang pelik. Tiba-tiba mereka ni jadi keliru, penat melampau atau tiba-tiba jatuh. Bila diperiksa di hospital, paru-paru dah penuh nanah dan dah rosak. Bila paru-paru dah lemah, nafas jadi pendek dan nyawa jadi taruhan. Sebab tu kita perlu bertindak sebelum terlambat. So Man, apa solusinya? Korang boleh cuba ikhtiar dengan Kus Alindi Soft Gel dari Alam Herbs. Produk ni adalah gabungan power dua herba sunnah, iaitu Kus Alindi dan Habbatus Sauda. Sifat semula jadinya anti radang dan anti kuman. Ia sangat membantu untuk legakan asma, cairkan kahak degil dan lancarkan balik pernafasan yang tersumbat. Dah ramai yang cuba amalkan dan Alhamdulillah memang terbukti berkesan. Sampaikan ustaz-ustaz dan influencer terkenal pun sampai yakin untuk rekomenkan produk ni. Paling penting, dia dah lulus KKM, halal dan disahkan sirim bebas dari logam berbahaya. Jadi korang boleh amalkan tanpa was-was. Kita selalu sibuk jaga jantung, tapi kita lupa nak jaga paru-paru. Takkan dengan harga promosi yang tak sampai RM100 pun untuk kesihatan paru-paru, korang masih ragu untuk melabur? Takkan nak tunggu sampai dah kritikal baru nak menyesal? So itulah